yang pengsan tiba-tiba. Ada yang mimpi buruk sampai jerit malam-malam. Makcik Halimah jiran aku kata dia mimpi tengok sosok berjubah putih berdiri di tepi katil dia. Pandang dia dan senyum tanpa gigi. Dia kata mimpi tu buat dia tak boleh tidur lepas tu. Aku cuba selidik lagi dengan Tok Amin. Dia kata ini tanda penjaga bukit dah marah. Mereka tengah cari pengganti untuk sesuatu. Zul sudah terpilih, tapi bukan dia seorang je. Malam itu, aku pasang kamera di luar rumah Zul. Nak tengok apa sebenarnya berlaku waktu malam. Tak sangka, apa yang aku rakam buat bulu roma aku berdiri. Kamera tunjuk bayang putih melintas depan rumah Zul. Tapi bukan bayang biasa. Bayang tu bentuknya manusia, tapi tak ada muka. Dia berdiri di bawah pokok besar depan rumah. Kemudian dia angkat tangan dan dari arah bukit kedengaran azan. Tapi azan kali ini tak keluar dari corong suara manusia. Suara azan bercampur dengan bisikan. Aku cuba zoom kamera dan nampak jelas seolah-olah bayang itu tengah bercakap dalam bahasa asing. Tapi bila aku perhatikan lebih dekat, dia ulang perkataan yang aku dengar Zul sebut dalam tidurnya. Aku bagi tahu Tok Amin. Dia cemas. Dia kata ini bukan saja ujian, tapi ancaman yang lebih besar. Kita kena jaga Zul dan jangan biarkan sesiapa keluar masuk waktu malam. Kalau penjaga bukit ni dapat bawa masuk pengganti lain,